Hai, dalam travelog kali ini aku nak share dengan hampa semua macam mana pengalaman aku sendiri melancong di sebuah negara Eropah yang menjadi negara termahal di dunia, iaitu negara Switzerland. Selamat pagi daripada Interlaken. Hari ketiga kita dekat Swiss. Cuma semalam kami pindah daripada Zurich ke Interlaken hari ni. Kan 5 ke 6 degree dekat Interlaken. Jadinya kami terpaksa reroute plan kami daripada ke Zermatt untuk ke Lauterbrunnen lebih awal. Owner hostel ni cakap kami mungkin tak dapat view kat Zermatt kalau kami pergi hari ni. Sebab tadi kan tengok tu, awan tu sekarang ni dia dekat bawah lagi. Kalau kita sampai Zermatt nanti, awan tu dekat atas. Jadinya kita takkan dapat view tu. Bila kita naik guna Grab, kita takkan dapat view. Jalan kaki pergi stesen bas. Tengok tu snow sampai kat atas. Semalam memang kuat. Semalam waktu kami sampai sini tu, dia tengah snowfall. Baru nak heavy snowfall masa tu. Jadi sejuk sangat. Mandilah apa tak mandi. Mandi ni nak ke Interlaken West. Lepas kita pukul 8.56. Tu bus stop, tempat tunggu bus. Memandangkan Bettemberg ni kawasan kampung, jadinya cuma ada satu saja bas yang kita boleh akses daripada Interlaken untuk sampai ke kampung ni. Kami sudah pilih hostel yang dalam kampung untuk dapat vibe-vibe macam ni lah. Tapi kos dia mahal sebenarnya. Aku ni nak cakap kau tak boleh sebab keren, faham. Daripada hostel nak ke Bukit Interlaken lebih kurang dalam setengah jam. Jadinya hampa duduk dalam bas, hampa boleh layan view Tasik Tun ni yang sangat cantik weh. Interlaken ni dia duduk di antara Tasik Brins dengan Tasik Tun. Kedua-dua tasik ni pun cantik sangat. Kita sekarang dekat Interlaken. Nanti kita pergi Grindelwald. Sekarang ni kita pergi ke Lauterbrunnen. Kalau boleh nanti kita akan naik ke Meuren atau Waingens. Daripada Interlaken West nak menuju ke Lauterbrunnen lebih kurang dalam setengah jam je perjalanan. Hampa akan transit di Interlaken Ost cuma sekali. Sepanjang perjalanan daripada Interlaken ke Lauterbrunnen, kita akan melalui kawasan kampung yang sangat cantik ni, juga kawasan-kawasan bukit yang sangat tinggi. Rupanya Lauterbrunnen ni pun dah duduk dekat kawasan di atas bukit. Bayangkan Meuren tu di atas Lauterbrunnen. Nanti kita akan pergi ke kawasan Meuren, kita tengok view daripada atas tu pula. Cuaca dekat kawasan ni pula lebih kurang cloudy sikit. Jadinya view kita akan nampak macam suram, macam nak hujan tu. Kita sampai dekat Lauterbrunnen. Ya Allah, lawanya. Oi, tu Wengen atas tu. Sangat cloudy hari ni dengan sejuknya. Aku dah nampak dah ayat terjun, tapi ayat kurang. Lawanya. Ni nak main sangat ni. Ni value hostel ni yang penuh ni. Yang murah sikit lah. Tapi dia lah sebab view dia pun cantik. Itulah lawa. Ya Allah. Dia ingat tak boleh main dah, semua duduk. Sampai tak? Mahal-mahal pun. Sampai. Pergi ke viewpoint dah. Sayang ada construction kat sini. Utility je ni. Utility selalu problem. Sampai ke Malaysia problem dah. Sekarang kita nak pergi cari viewpoint dia dekat yang boleh nampak spot area dekat
Tu, air terjun tu. Untuk dapatkan fotogenik video ataupun gambar. Ya, tempat ni. Mari kita fly drone lah. Aduh. Sinilah fotogenik dia. Lauterbrunnen ni merupakan salah satu kampung yang tercantik di dunia. Dekat sini ada satu air terjun yang paling tinggi sekali dekat Europe kalau kita dapat tengok, iaitu nama dia Staubbach Fall. Lauterbrunnen ni juga menjadi salah satu center point untuk kita pergi ke Murren ataupun naik ke Wengen. Dan juga kalau kita nak ke top of Euro, Jungfrau, kita akan melalui jalan daripada Lauterbrunnen ni juga. Jangan marah. Jangan marah. Habislah fotogenik kita. Kita dapat apa yang kita nak sekarang ni. Tapi kita main hari sebab nak tengah ramai orang. Orang nak pulang hari dia pula. Kita lembu. Swiss food. Bila kita nak makan ni, pondu. Ni kalau mak Sobri tak mau makan, aku tembak dia. Aku makan boleh dengan tak habis je. Air terjun ni tak beku ke? Air terjun lah. Tapi tak ada orang je. Tak ada orang sini. Memang tak main dah. Aku dah nampak Murren atas ni. Kalau kita boleh pergi tepi. Semua pergi situ. Alah, comel. Berat lah. Kita main kampung orang. Tapi ni kampung paling cantik dekat Swiss. Ada Europe. Sayangnya main musim winter, kedai banyak tutup. Orang memang tak ramai, tapi hang dapat view cloudy. So, colour mungkin tak naik. Kedai kopi pun tutup. Semua tutup. Sampai je dekat bawah Staubbach Fall ni, aku rasa macam seronok sangat weh. Dulu aku tengok gambar ni semua dalam Google. Sekarang ni depan mata aku sendiri aku boleh tengok. Walaupun cuaca gelap macam ni, tapi Alhamdulillah belum lagi snowfall dekat kawasan ni. Jadinya kami dapat juga bergambar dekat bawah Staubbach Fall ni untuk kenangan kami satu hari nanti. Kalau ada rezeki nanti, kita akan target untuk sampai kat sini balik. Tapi bukanlah musim winter yang macam ni. Okay, kita nak naik ke Murren. Lauterbrunnen, Murren. Jadi kita naik kabel car. Yeah, it's good. Thank you. Untuk naik ke Murren dengan Gimme Walk, kita dah tak perlu nak beli tiket lagi. Tiket kabel car dengan train dah include sekali dalam STP yang kita beli 8 hari tu. Dalam kabel car ni patutnya boleh nampak view seluruh Lauterbrunnen dengan Staubbach Fall tu. Tapi sayang, masa kami main ni winter, jadi kabut dah semakin tebal dekat atas. Naik kabel car ni cuma 5 minit macam tu je, dah sampai dekat atas. Nanti kita akan transit untuk kita pindah ke train menghala ke Murren. Depan. Alright. Alhamdulillah sampai ke Murren sekarang ni. Semuanya dah kaki di sana. Snow, snow. Kita sampai kat Murren. So sini selfie point. Nak kata sejuk sangat, dok kan? Sejuk dah gila. Betul. Bawah lagi. Bawah. Ni kalau bukan winter lagi lah. Snowfall dah. Mereka ni duduk Korea. Mereka tahan lah. Kita duduk macam pau. Mana nak tahan. Tempat-tempat macam ni. Cepat lah. Snow boleh nak sampai mana ni.
Sampai je dekat Mura ni, kami sebenarnya dah masuk dalam kawasan kabus yang kita nampak daripada Laut Brunan bawah tadi tu. Dalam masa yang sama juga, snowfall pun dah jadi balik dekat kawasan ni. Jadinya suhu pun semakin lama semakin drop. Mulanya kami decide untuk jalan kaki je daripada stesen Mura ni nak ke Game Walk. Jarak lebih kurang dalam 2 kilo perjalanan, setengah jam macam tu je. Sambil kita layan view area Mura. Pergi ke Game Walk, nampak sembak Game Walk. Dah berada dekat Mura yang snow sangat kuat. Belum habis lagi kawasan Mura ni, kami dah tak boleh tahan lagi dah. Suhu semakin lama semakin drop. Bila nak sampai dekat Game Walk nanti, mesti suhu lagi kau ni. Kuatnya snowfall ni. Ni sangat ambil hal snow. Ini dah over ni. Okay, kita nak pergi ke Game Walk, tempat yang spot area kita tu. Tapi dalam bas ni kami 4 orang. Macam tak ada orang nak pergi. Tapi dia bercakap dah tadi, Game Walk tak nampak apa. So ketegak pergi juga. Yang nak ketegak Nak bagi sampai kan. Jadi tak apalah, kita pergi tengok apa dekat sana nanti. Dekat Game Walk semua tutup, kabel car tutup, kaunter tutup, orang pun tak ada, siapa pun tak ada. Dengar tapak kaki je jalan. Patutnya daripada Game Walk kita boleh turun, tapi tak boleh. Kita kena balik ke Meuron dan turun balik ke Laut Brunan. Kita nak pergi ke kedai pension. Apa nama pension tu? Tempat attraction dekat Game Walk. Tapi sayangnya dekat Game Walk ni kami berdua je, dengan Pak Long yang bawa van tu. Snow dia kuat ni. Tak ada orang, Mat. Tak ada orang. Anybody here? Hello? Lengang. Ya Allah, lengang. Ini spot area dah. Patutnya view kat situ lawa, tapi sayang tak ada view. Kalau tengok dekat IG kan, yang orang duk pakai ambil view, patutnya nampak gunung kat belakang tu. Macam ni tak ada. Ni Game Walk ni dia satu kampung yang kecil. Daripada atas ni sebenarnya kita boleh nampak satu lembah Laut Brunan tu. Memang lawa kalau musim summer lah. Penduduk dekat kawasan ni kalau masa musim winter ni dia pakai stay kat dalam rumah je. Sebab tu tempat ni dah tak nampak macam ada orang pun. Close today. Masa kami kat sini memang sunyi sangat. Tak nampak pun penduduk yang dekat kawasan ni. Kalau ikutkan dekat area hostel ni, memang view dia lawa weh. Nampak lembah Laut Brunan tu. Kalau hampa mai ke Laut Brunan bukan musim winter, aku sarankan kat hampa untuk naik ke Game Walk. Daripada Laut Brunan, hampa boleh naik bas ke stesen cable car dan ambil cable car daripada situ naik ke Game Walk terus. Free je tiket dia, dah include sekali dalam STP. Sekejap ni, Kevin. Syok dia duduk sini. Sejuk hari-hari hang, ha? Hang makan apa duk ni? Ikan lah, ikan. Duduk atas bukit je lah dia pergi ikan kan? Aku rasa banyak lagi attraction ni. Ya. Sangat banyak. Cantik kan? Buat tempat dia lawa. Kalau macam nak privacy, nak apa? Nak macam tempat yang sesuai untuk cantik-cantik tempat kan? Sinilah. Kalau untuk area Laut Brunan kan? Dia cakap mah duduk kat sini. Duduk nak ke bekal pun tak operasi. Main tu. Slide. Hai. Aku ni record hang. Kita try adventure punya aktiviti ni.
aktiviti yang lasak di Gimbal. Bukan nak main dah ni, sekali lah saya duduk. So kita try. Hai. Tak jalan bro. Tak jalan bro. Tak jalan. Tak jalan. Tak jalan. Tak jalan bro. Kita berada pada ketinggian 1638 meter daripada aras laut. So tak tinggi. Cuma kat sini winter. Jadi tengoklah suhu kita 5. So tunggu taksi satu bas. Jom gerak. Sorry. Bismillah. Kemudian dah tak boleh tunggu lama lagi dekat Game Award ni. Sebab apa view pun dah tak nampak. Jadinya kami balik semula ke stesen Muren untuk ambil kebekal dan turun semula ke Lauterbrunnen. Kawasan stesen Lauterbrunnen ni pun suhu dah sangat sejuk. Dah tak macam masa kami sampai awal tadi. Train untuk ke Wengen pun dah tak operasi lagi dah. Mungkin sebab kabus yang tebal dekat kawasan Wengen tu. Kami berkelah dekat Lauterbrunnen. Sampai Sadin. Habis trip kita dekat Lauterbrunnen. Alhamdulillah dapat sampai juga. Walaupun sekali Rasanya hidup dengan keadaan snow yang macam ni. Ya Allah. Tapi hostel kat area ni penuh tau. Ada orang bercuti dekat Lauterbrunnen. Sebab Lauterbrunnen ni kena main pagi. Kalau hampa main petang dekat-dekat winter, memang takkan dapat apa. Macam ni lah tengok winter. Memang satu view pun takkan dapat. Rugi. Kalau nak main sama okey. Autumn pun tengok juga weather forecast, kena main awal. Kalau main lewat memang rugi. Mat Europe. Gila dia tarik luggage dalam tu. Mat Europe. Gini sektor C, sektor D, sektor E. Mana jam tu? Dia pun tak potong tau. Tak potong lane. Bagus lah. Dia pun sahabat pula semua. Lah, dah sampai dekat Green Walk. Tapi malam. Dah malam lah. Baru pukul 5 sebenarnya. Pukul 5 sini dia. Tengoklah dulu. Pukul 5 petang. Tutup lah. Berlatar belakangkan Gunung Eagle. Shop tax free. Tak boleh t-shirt tengok. Oh. Coklat. Tak ada relax ni harga dah. 200 sofa dah naik. Sofa saya. Hampir lah. Hampir 1000. Hotel ni tak 1000. Hampir 1000. Balik dulu. Beli telur dulu, view Pama. Aku punya nasi goreng duduk dalam beg hang. Besok kita main lain. Ataupun kalau tak ada kita main hari 25-26 tu. Okey. Dekat Interlaken. Off. Snowfall kuat malam ni dekat Interlaken. Kami mungkin terperangkap beberapa hari kat sini. Tak boleh keluar. Interlaken kuat. Alright. Tadi pagi kat sini tak ada lagi saji. Malam ni ya Allah Tuhan aku. Padat. Wow.
Sampai tak nampak tu semalam ada lagi bayang. Kalau boleh tak mau jumpa owner tu dah. Sagi panjang cerita tu sembang kan dia pula.